welcome back to our YouTube channel yang bernama Sanji and Ikaru. So, hari ni kita orang nak buat video yang bertajuk teka 10 nama anomali. Okay, anomali yang viral kat TikTok. So, hari ni aku takkan berseorangan. So, aku nak ajak adik aku. So, Kamal Ikaru tak ada lagi. Dia kat mana? Dia kat Johor. So, kita nak teruskan dengan adik kita. So, lepas ni adik aku akan masuk Johor. So, kita jemput dia. So, inilah adik kita, iaitu Satya Dev. So, Satya Dev yang korang pernah tengok kat channel-channel dulu aku yang Sanji Lila 10. Dia memang ada dia mana ada yang konten makan semua tu. So, seterusnya kita nak lanjutkan video kita dengan teka nama anomali. So, anomali ada 10 kita nak teka. Tapi anomali memang ada banyak di dunia ni. So, kita nak teka 10 sahaja. Okay, so 10 tu senang je kita nak teka. Okay, korang doakan lepas ni aku masukkan gambar-gambar anomali tersebut. Lepas kita orang rakam video ni. Okay? So, kita nak teka anomali yang pertama. Okey. Satya boleh boleh cakap yang nombor 1 punya. Tung 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 sahur. Okey, dia cakap tung 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 sahur. So tung 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 sahur tu anomali pertama yang adik aku cakap. Okey? So anomali pertama yang tung 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 sahur tu, dia yang pegang kayu yang warna coklat. Okey, yang macam baju aku ni warna coklat. So dia pegang kayu. Okey, dia macam nak takutkan orang lah Okay, so okay, nombor 2 aku pula nombor 2. Okay, yang paling aku macam aku pun tak minat lah tengok anomali-anomali sebab TikTok aku tak lalu pun anomali-anomali. Aku punya TikTok lalu benda-benda makanan macam tu je. So anomali yang kedua yang aku nak sebut ialah ballerina cappuccina. Okay, kau tahu tak ballerina cappuccina tu? Yang perempuan kepala cawan. Yang kepala cawan dia macam modeling tu. Itulah ballerina cappuccina. Kalau boleh aku letak gambar dia nanti. So yang ketiga kita boleh teka pada. Okey, kita sambung tadi nombor 2 kan. So kita nak sambung nombor 3 iaitu Cappuccino Assassino. Cappuccino Assassino. Dia rupa macam apa? Pisau. Ada pisau, dia ada cup. Macam cup lah. Dia cakap di tangan dia ada pisau. Dah rupa dia macam yang kita minum kopi kat McD tu. Yang macam cawan tu kan. Rupa dia macam tu. Macam Milo tu. Dia macam lebih kurang macam Cina-Cina lah sikit yang pegang pisau macam karate tu. Lebih kurang macam tu lah. Okay? So kenapa anomali ni wujud? Korang boleh bagi tahu aku tak? Sebab aku pun tak tahu. Korang komen dekat bawah. Okay? Komen dekat bawah supaya aku pun nak tahu pasal anomali-anomali ini tersebut. So, yang keempat. Okay, aku rasa aku nak sebut yang inilah. Patah pip. Okay. Patah pip ni dia macam orang hutan sikit. Dia macam kaki dia besar gerabak. Badan dia dipenuh oleh rumput. Dia duduk kat hutan. Kalau korang tengok gambar dia sendiri pun memang dia duduk kat hutan. Dia punya hidung pun macam panjang. Dia punya hidung pun panjang adik aku kata. So betul lah. Kita dah yang ke berapa tadi? 4. Yang keempat. So kita ada lagi 6 anomali yang kita nak sebut. So kita kena macam mana? Kita kena Aku pun tak tahu sangat pasal anomali. Sebab adik aku yang selalu tengok dalam YouTube. YouTube dia tengok YouTube, dia tak tengok TikTok. Dia tengok YouTube. Memang aku tengok YouTube dia memang keluar anomali. So okay, yang nombor kelima apa dia? Chimpanzini bananini. Okay, dia kata chimpanzini bananini. So chimpanzini bananini tu apa? Chimpanzini bananini macam mana Satya?
Chimpanzee banana tu dia macam banana, dia ada macam tu. Kepala dia macam apa tu, monyet. Oh, so maksud dia warna macam ni hijau lah. dia punya kepala. Oh, monyet duduk dalam pisang lah maksud tu. So, okay, monyet tu dia tak nampak kaki, dia nampak separuh badan. Tapi pisang, dia duduk dalam pisang. Macam ni. itulah nama dia. Chimpanzee bananini. So, lepas ni aku kan. Sebelum itu, korang perlu like, comment and share and then apa? Subscribe. Ya, betul. Subscribe dulu channel baru Sanji dan Ikaru. Okay? So, jangan lupa untuk subscribe. So, seterusnya. Nombor ke-6. Okay, yang ni aku kena sebut kan. So, aku nak sebut apa yang nama tu? Lirili Larila. Okay, dia gajah. Dia ada 2 kaki je. 2 kaki. Cactus. Full cactus. So dia macam cactus lah badan dia. Badan dia full cactus. Tapi gajah kan ada 4 kaki. Tapi Lirili Larila, dia mempunyai 2 kaki sahaja. Dia pakai macam slipper. 2 kaki je. So kita dah kita dah cakap pasal nombor 6. So kita nak teruskan dengan nombor 7. Jap. Belum lagi. Tunggu saya cakap. Okay. So nombor 7, apakah yang kita nak nantikan? Apakah dia? Bombardilo krokodilo. Bombardilo krokodilo. So Bombardilo krokodilo tu rupa dia macam mana, Satya? Dia macam helikopter. Dia punya muka je ada ke depan dia. Oh, dia macam bukan. Krokodil. Dia macam aeroplane. Aeroplane tapi muka krokodil kat depan. Tadi lah helikopter. Helikopter. Okay, helikopter dia cakap Macam sebab ada dia yang tengok. Rocket launch. Rocket launch. Oh, okay. So helikopter tapi kepala buaya kat depan. Krokodilo. Okay. So, kita nak teruskan dengan nombor apa lagi? Nombor 8. So, nombor 8 tu aku tak tahu sangat lah. Apa lagi Apa lagi? Ya, aku lupa lah. Aku tak ingat. Ayo. Okay, dia nak cakap. Boleh lah. Tralalelo tralala. Oh, tralalelo, tralalala. Okay, tralalelo, tralalala. So, tralalelo tu dia macam jerung. Okay, ikan jerung yang mempunyai kaki. Ialah ikan jerung dalam bahasa Melayu. Shark pun boleh, ikan jerung pun boleh. Ikan jerung yang besar yang mempunyai kaki. Okay, dia pakai 3 kasut. 2 kat kaki dengan ekor kat belakang. 3 kasut dia pakai. Kalau tengok gambar dia betul-betul lah. Aku pernah tengok tralalelo tralalala. Sebab Roblox pun dah keluar game Anomali. Dah keluar game Anomali, okay? So kalau korang nak kita orang dua ni main game Anomali tersebut, boleh komen dekat bawah atau DM kat TikTok aku. Okay? DM TikTok aku boleh. DM TikTok aku lah. Okay? Yang bernama Sanji je. Sebab aku dah tukar akaun Sanji Lila 10 pun boleh. Okay? So seterusnya nombor 9. So nombor 9 apa lagi? Okay, so nombor 9 ialah dia. So kita kena sabar dulu. Okay? So nombor 9, apa dia, Satya? Madindindindindun. Madindindindindun. Okay, madindindindun tu macam bentuk dia macam mana? Dia punya badan macam strongman, macam dia ada six pack semua. Kepala dia orange. Kepala dia orange. Oh, maksudnya badan dia ada muscle. Okay, betul, muscle. Muscle, fully muscle. Badan dia ada six pack lah, apa benda semua. Kepala dia je orange. Buah orange. Buah orange tu. Kepala dia je macam tu. So, Madindindindun. Okay, Madindindun. Aku pun tak tahu sangat lah pasal anomali ni. Okay, so kita lanjutkan kita punya video kepada nombor 10. Okay, nombor 10.
Nombor 10 pun aku tak tahu. Aku tak pastilah aku tak suka anomali. So aku tak tengok anomali. Sebab TikTok aku keluar makanan je, kau tahu tak? So, okay, nombor 10. Apa dia Satya? Sebab aku tak boleh jawab lah sebab aku tak kenal anomali. Apa dia nombor 10? Ada tak cadangan? Nombor 10. Ada tak cadangan? Okay lah, kita terpaksa tengok handphone kita terpaksa. So biar aku sebab. Ish. Biar aku yang tengok. Aku suka yang mana? Okey, aku dah tengok. Yang ke-10 ialah Bombini Guccini. Bombini Guccini. Bombini Guccini tu dia macam kapal terbang. Itik. Kapal terbang. Muka dia Itik. itik. Muka dia itik guys. Okey, itik. So memang kelakar lah. Kalau boleh, aku tulis nama dia kat atas. Aku letak gambar dia. Kalau tak nampak muka aku pun tak apalah. Letak gambar dia kat tengah-tengah ni ke, atau sini ke, atau atas ni. Korang tengok je lah. Lepas aku edit, so aku hantar ke video kat YouTube. So, okay, kita dah teka 10 anomali yang kita tengok. So, itu saja guys. Sampai sini je terlebih dahulu untuk kita meneka nama anomali. Kalau korang nak lagi kita orang main game ke anomali, apa benda semua, Roblox lah. korang boleh komen kat bawah ataupun DM aku. So guys, jangan lupa untuk like, comment and share Subscribe. channel Sanji and Ikaru. Bye bye semua. Bye.